Hak ni seram. Harap tak ada. Harap clear. Hai semua, welcome back to my channel IB Motor Vlogs. Pas aku nak minta maaf sebab aku lama tak buat konten hari tu, atas beberapa faktor lah. Macam aku punya aku accident. Lepas tu aku punya motor problem pula. Dan ikutkan MotoGP tahun ni aku ada pergi. Korang tengok lah aku punya YouTube tu, aku ada post berapa saat je. Aku ada pergi. Aku dah record dah time pergi tu, hari pertama. Bila sampai hari kedua tu, aku nak pergi lagi. Aku dah sampai SIC tu. Kamera aku hilang kan. Aku tak tahu macam mana boleh jatuh kamera tu tanpa aku perasan. Aku dah record banyak tu. Aduh, sakitnya hati aku bila fikir balik. Aduh. Tapi tak apalah. Yang korang masih ada untuk support aku tu, aku pun dah gembira kan. Jadi korang tolonglah tap apa aku punya like, button like tu, subscribe. Korang share lah kat member sikit. Hari ni nak pergi berjalan dekat area pulau. Aku last masuk pulau naik motor kan, aku rasa bulan berapa lah. Motor ni lah, Z8 ni, bulan 4 tu yang aku last kena saman tu. Harap tu aku dah takut dah nak masuk pulau lepas ni. Tapi kalau betul-betul ada lagi, aduh aku memang koyak betul. Aku tak mau pi dah Penang ni. Harap tak ada. Aduh. Weh, tak ada motor lain ke? Asal motor aku seorang je mat. Bahaya ni aku seorang ke. Oh, kita bagi abang tu dulu masuk. Hak ni seram. Hak ni seram. Harap tak ada. Jalan yang paling ditakuti. Oh, dia dah tebang pokok sebab panas tu, dia tak mau buat dah. Depa tebang pokok lah. Belakang aku ada abang RS. Mesti dia macam, weh, apa sat motor dia ni senyap kan. Sat ada suara, sat ada. Weh, kita masuk pulau tu. Cuaca pun elok mat. Terang betul. Panas ni. Dia masuk apa, area Penang ni dia terus jadi apa, slang utara. Hampa tahu dah. Tak tahu. Saya pun tak tahu. Aduh. Sebenarnya Dona dah tunggu aku tadi. Aku rasa dia dah tengah tunggu. Dia dah sampai. Tapi tengok aku cruising relax buat tak tahu. Tadi dia call aku. Aku call dia, jom lah keluar lepak kan. Dia cakap okey lah, jom. Lepas tu dia cakap jumpa kat Sunshine. Dia cakap okey. Time tu dia ingat aku dah nak gerak dah, tapi aku dah buat hal lagi. Dah sampai dekat jembatan 2. Aku ambil jembatan ni walaupun bosan sebab dia lori sikit lah berbanding kalau lalu jembatan 1. Jembatan 1 dah ada port JPJ. Juru tu pun port JPJ. Dia orang macam hotspot lah kat dua tempat tu. Jadi aku tak nak lah ambil risk kan.
sini pun ada juga Roblox. Bukan tak ada. Tapi tu lah, harap tak ada lah kan. Harap clear. Macam clear. Dia macam dudak-dudak tu lalu tempat macam ni. Wih, bapak seram siut. Kaki wah sudah seram-seram sejuk. Weh. Aduh, seram kan. Aku dah tahu lah, sebab aku dah lama tak masuk pula weh. Aku sebenarnya tak suka lalu lorong motor weh. Kalau boleh aku nak elak, tapi aku tak berani nak elak. Aduh. Aku dah nak sampai dekat pulau, tapi sana agak mendung lah. Tak tahu lah boleh ke tak sama ke tak Agak-agak Dona tunggu kat mana dah lah panas. Sian member dah lah pun. Weh, korang orang Penang ke, ada yang kerja tol ke, tolonglah bagi tahu. Aku nak tanya korang satu benda lah. Korang tengok tu benda tu yang macam kamera tu. Aku tertanya kak. Uncle dengan aunty, hati-hati. Weh, steady siap. Macam Chinese. Jarang tau Chinese naik motor macam tu. Ni siap berkapal lagi, dah tua. Steady siap uncle. Layan corner geng, layan corner. Kena slow geng, slow. Bahaya. Nak sampai, tapi aku not sure Abang Na kat mana. Abang Na kita kat mana? Kat sini ke? Area masjid ke? Mari kita tengok area masjid. Masjid kan? Betul kan? Betul. So, kita kena off dulu. Tempat orang beribadah ni mana boleh buat bising. Apalah korang ni. Ada ke tak ada Abang Na? Kalau tak ada, kita kena refer balik Gmaps. Alright. Baru kita buka. Mana Abang Na? Kita cari Z7.5 warna biru. Biru. Weh, Mustang ada lah. Mana dia ni? Halo. Kat mana? Aku dah balik lah. Halo. So guys, basically Dona dah balik. Jadinya kita cari makan je lah. Sebab tadi salah aku juga, sebab dia dah tunggu lama kan. Aku pula lambat. Aku sidai dia lama. Jadi dia pun decide balik. So bukan salah dia, actually salah aku sendiri. Tak apalah. Dia pun penat tau. Dia keluar dari pagi kan. So video hari ni kita pusing-pusing je lah, jalan-jalan sikit.
beli makan macam dulu. Hujan tu. So aku nak pergi beli sate macam biasa dengan nasi padang, sebab aku sendiri pun dah lama tak makan. Ya, kita mari datang untuk menghantiang. Alah, hujan ni pula. Janganlah kacau, please lah. Oh, ini dia kita punya pot. Wah, dah ada mixway tu. Alright, aku dah settle. Bungkus aku punya makanan. Now gerak apa? Beli sate lah. Aku lama dah mengidam sate ni. Ai, semenjak aku tak boleh masuk ni. Sedih tu. Parking. Mana ada? Oh, ni dia kereta dia boleh keluar ni. Kita parking dengan kedai lah. Aku rasa lori ni tak keluar kat ni. What the hell? Kau pakai ski goggles? Lain macam kau kak. Ski goggles tau. Aku dah siap makan. Aku dah kenyang dah pun. Jadi aku akan lalu jambatan 1. Pusing-pusing lah sambil jalan-jalan. Lagipun aku tengok rain alarm tu pun menunjukkan sana tu hujan. Lagipun aku lama tak jalan jambatan 1 ni. Kalau time balik dia tak apa lah. Dia tak kacau sangat. Okey lah kan. Oh, motor apa tu? Dia parking macam tu lah. Dia malas nak masuk lah apa. Signal 8Q. Saya pun tak signal 8Q. So guys, terima kasih lah sebab korang melayang konten aku yang membosankan ni. Sebab kali ni pun tak ada apa yang menarik tu. So terima kasih lah kepada korang. Dan korang jangan lupa untuk apa, like, comment, share, subscribe lah sebagai tanda support kepada YouTube aku ni. See you at the next video. Bye bye.